Pemikiran terpesong ataupun distorted thinking adalah satu bentuk ataupun corak pemikiran yang tidak rasional pemikiran yang negatif, pemikiran yang tidak tepat, tidak seimbang dan pemikiran yang tidak berasaskan kepada fakta fakta sebenar dan kita kena faham bahawa pemikiran kita ini ada hubungan dengan emosi dan hubungan dengan tingkah laku kita Jadi ramai orang terperangkap dalam satu bentuk pemikiran yang terpesong ini yang menyebabkan atau menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan peribadi, keluarga, kerjaya dan sebagainya Sebagai satu contoh mudah lah ada orang terikat dengan kenyataan-kenyataan seperti sepatutnya ataupun semestinya. Misalnya dia fikir dia ada berkawan dengan seorang dia pun berfikir sepatutnya dia tidak memutuskan hubungan dengan saya. Semestinya lah dia dapat 5A ataupun 10A atau 10A semestinya, sepatutnya Jadi kenyataan-kenyataan semestinya, sepatutnya ini mengikut perspektif psikologi adalah satu bentuk pemikiran terpesong ataupun distorted thinking yang menyebabkan seseorang itu mentafsirkan realiti secara salah. Ini kesan yang sangat besar Kita mentafsirkan realiti secara salah apabila kita terikat dengan pemikiran-pemikiran terpesong ini Dalam siri akan datang Pak Su akan bagi contoh-contoh lain nanti Dan pemikiran terpesong ataupun distorted thinking ini akan membentuk satu kepercayaan dan perspektif yang salah tentang bagaimana kita melihat diri kita dan dunia luar. Ini isu besar ni. Jadi apabila kita terikat dengan pemikiran terpesong atau distorted thinking ini, dia memberi kesan langsung kepada emosi dan juga tingkah laku kita. Misalnya, emosi kita boleh jadi stres, kita belajar bimbang, kita rasa sedih, kita rasa marah, kita rasa murung Dan dari segi tingkah laku pula, mungkin prestasi atau produktiviti kita menurun, motivasi kita menurun, perhubungan kita dengan orang lain terjejas dan boleh juga menyebabkan permusuhan dengan seseorang ataupun orang lain itu dia. Jadi ingat jangan sekali-kali terperangkap dengan pemikiran terpesong. Jumpa lagi. Terima kasih.